Langkah kecil kita mulakan, bersama niat penuh keikhlasan, menghafaz kalam suci ilahi, mencari rahmat hingga ke syurga. Tiada yang mustahil bila hati kita tekadkan, setiap ayat jadi teman menerangi jalan kehidupan. Satu keluarga, satu hufaz, membina ummah yang cemerlang, dari remaja hingga warga emas. Bersama Al-Quran jadi panduan, cahaya iman menyatukan kita. Dalam karantina kita berjaya. Hari demi hari kita tempuhi, cabaran kecil besar tak menghalangi. Dengan sabar dan tawakal, ayat-ayat Allah jadi bekal. Tiada yang mustahil bila hati kita tekadkan, setiap ayat jadi teman menerangi jalan kehidupan. Satu keluarga, satu hufaz, membina ummah yang cemerlang, dari remaja hingga warga emas. Bersama Al-Quran jadi panduan, cahaya iman menyatukan kita. Dalam karantina kita berjaya. Saya rasa pada saya lah, apa yang saya dapat selama 7 hari di sini memang beyond expectation lah. Dari segi saya sangat suka dari segi method yang dibawa oleh karantina tahfiz ini. Saya memang satu method yang unik lah. Saya tak tahu sebab saya tak ada expectation apa-apa masa nak datang sini, dan saya pun tak pernah, orang kata secara formal, masuk mana-mana kelas tahfiz ke apa ke sebelum ni. Dalam karantina kita temukan makna. Satu keluarga, satu hufaz, membina ummah yang cemerlang, dari remaja hingga warga emas. Bersama Al-Quran jadi panduan, cahaya iman menyatukan kita. Dalam karantina kita berjaya. Saya dapati program ini sangat sesuai untuk semua golongan kerana susunan metod yang diberi adalah sangat teratur dan sangat mudah diikuti oleh setiap golongan. Tak kira pelajar atau yang tua ataupun yang telah berumur. Cita Al-Quran kita suburkan, hari demi hari kita tempuhi, cabaran kecil besar tak menghalangi. Dengan sabar dan tawakal, ayat-ayat Allah jadi bekal. Rasa di sini dia sangat-sangatlah membentuk hati untuk berhubung dengan Al-Quran, dan memang fokus Quran je setiap hari. Tiada yang mustahil bila hati kita tekadkan, setiap ayat jadi teman menerangi jalan kehidupan. Satu keluarga, satu hufaz, membina ummah yang cemerlang, dari remaja hingga warga emas. Bersama Al-Quran jadi panduan, cahaya iman menyatukan kita. Dalam karantina kita berjaya. Hari kena kira usia atau latar belakang, Al-Quran milik kita semua. Mari bersama menuju cintanya. Dalam karantina kita temukan makna. Satu keluarga, satu